Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita pada hari ini dengan kayuhan konten untuk hari ini. Jadi aku akan mengayuh daripada Shah Alam ke Rimbayu untuk bertemu lagi seorang. Kami akan ke apa? Kedai wak. Kedai wak apa nama entah. Sekejap aku tengok balik dalam telefon. Wak. Wak betul lah. Mana wak ah? Okey, sekarang aku berada di Space UX untuk tunggu kawan aku lagi seorang. Aku menaiki ini basikal aku. Apa nama waknya? Aduh, tak jumpa nama kedainya dah. Ni basikal aku menggunakan mini velo untuk kayuhan akulah. Ini je lah basikal yang ringan daripada basikal lain. Tak ada basikal lain dah. Okey, semoga kawan-kawan yang kayuh dekat OCBC berhati-hati. Semoga selamat. Tak podium pun tak apa. Janji relax je lah. Okey, so apa ni, kawan-kawan yang kayuh tu sebab apa ni, ramai tu jangan mengimpit-impit lah. Okey, jaga keselamatan. Kayuh-kayuh juga, suka-suka juga. Nanti bila dah tak ni, habis. Okey, nama kedai yang dekat apa ni, daerah Banting ni, nama dia Wak Gintung. Aku tak tahulah apa special kat situ yang kawan aku nak bawa ni. Jadi layan je lah. Wak Gintung pun aku tak pernah pergi. Nanti kita tengoklah apa makanan yang best kat sana. Ini kayuh makan. Itu biasa. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Nanti kita sembang lagi. Isteri muda untuk ke Rimbayu. Kita jumpa dengan Wan. Ini adalah Hayit. Laju sangat je tarik ni. Muda ni kena berhati-hati kayuh. Jalan banyak tak elok, ada berlubang. Mungkin lepas banjir jalan dah lembut. Banyak jalan yang rosak. Lepas ni persimpangan Kampung Lombok. Cabut kan? Bukit Perah. Konak dia. Mana basikal kuning dia. Asyik basikal kuning hitam je. Kuning lagi satu entah lah. Hari ni training dengan Ayik. Bagaikan pisang masak kena tebang pokok. Macam tu lah. Apa benda dia pepatah? Pepatah haram. Alhamdulillah, sekarang berada di Olak Lempik, 45 km. Jalan besar ke Sepang, ke Dengkil, Gintung. Ramainya orang.
makan ni. Tu parking. Ujung ada. Duduk kan ada. Allahu Akbar, letihnya. Mangau 50. 50 dah. Oh, kamu tekan pada rumah kamu? Ya. Daripada ni 48. 48.8. Dia kilo. Allahu Akbar, dapat juga rehat. Aku tanya bila Ayat nak rehat ni. Jangan 60 km suruh rehat. Aduh. Dah lama tak kayu. Ikut je lah. Dah lama tak kayu. 32, 32, 32, 33, 32, 33. Lutut dah menjerit dah sebenarnya. Sampai rumah Wan tu. Oh, jumpa Wan. Tak rehat juga. 1 hour later. Makan di Wak Gintung. Perut dah kenyang. Kayu jauh lagi. Matahari dah terpacak. Aduh. Apalah nasib ikut seorang pendekar ni. Nasib lah. Janji training. Nampak mana ada Wan. Aduh. Wak Gintung pun ramai sangat orang. Makan nasi lemak sudah. Nak makan roti sarang ke apa ke, sorry. Ramai sangat. 20 minutes later. Bang, dekat KLA. Angin kuat. Kayu pun dah tinggal 17 lah. Tak larat. Dengan panas, dengan angin. Cabaran. Perjuangan terus diperjuangkan. Kayuh tetap kayuh. Dari Shah Alam KLA 67 km. Sekarang berdekatan dengan Mas Kargo, Airport Kargo. Hari ni teruk. Bong Ayat dengan Wan dah kat depan. Aku suruh dia orang tunggu dekat Shell ke Petronas ke. Aku dah tak boleh nak laju. Tak nak ganggu dia orang punya average speed dia orang. Biar dia orang kayuh dulu. Nanti tunggu je lah. Inilah kalau ikut pejuang-pejuang yang kayuhan laju-laju, kena tinggal tu, jangan risau. Memang ada, memang pasti. Sebab kekuatan kita tak sama. Ni road bike pun dah. Dah sampai Petronas KLA. Panas oi. Pukul 11 dah. Sampai Shah Alam ni mau pukul 1 ke 2 ni. Sekarang dah 83 km. Nak berhenti dekat Shell dulu. Berehat. Shell depan ni je. 200 meter lagi. Memang teruk bong ni. Alhamdulillah dah sampai Shell. Berehat jap. Ayat dengan Wan pun dah di sini.
bagaikan langit di sore hari berwarna biru sebiru hatiku. A little longer than a few minutes later. 11.23 pagi. Panas lagi. Ada lagi 60 lebih kilometer nak ke Shah Alam. Jom kita bergerak. Semoga berjalan lancar lah. Dan beri kekuatan kaki. Ni abang-abang ni pada sengih. Ayo kita bergerak. Tahulah boleh speed berapa ni. Balik ni harap-harap diberi kekuatan. Datang tembus ke Jalan Bukit Perah dan Seri Ceding. Matahari dah terpacak. Amat-amat teruk. Pun teruk. Oh, air mengawan tu. Sayup lah. 500 meter kot kat depan tu. 500-600. Biarkan mereka kuat. Seratus 8 km. Nak masuk 109 lah. Dengan pukul 12.20 minit. Penat oh. Oh, dekat Seri Ceding kena air dulu. Panas amat. Baru pukul 12 lebih air, belum pukul 1 lagi. Dah panas teruk dah. 5 minit sampai lah. Tak jauh pun. Rumah Wan. Lepas Rumah Wan boleh mandi kolam lah. Aduh. Jom mandi kolam dulu lah. Bawa balik. Memang tak kayuh lah balik. Wan nak kena hantar. Aduh. 20 minutes later. Baru 121 km. Easy. Saya dah tak easy. Wan, hantar saya. Sampai Rimbayu. Yuk nak mandi kolam. Panas. Buat teruk. Berada di Kesas. Dan nak exit Shah Alam daripada Rimbayu tadi. Terus masuk Kesas. Exit Shah Alam. Akan tembus ke Jalan Batu Tiga. Simpang Politeknik Bukit Jelutong Seksyen 13. Alhamdulillah. Sikit lagi nak sampai Arwin. Dalam 4 km lagi. Ha?
dah mau minum, mencari kopi. Penat dah. Teruk dah. Tak pernah seteruk macam ni rasa. Kali ni betul-betul teruk. Tak apalah, selamat dah training dengan kamu. Akan datang lega sikit. Bang, aku bang. Tapi dah nak sampai. Air baik tu. Hari ni je slow. Rugi tak ikut. Lock 27 je. Dah Ruby dengan berjayanya 145 km. Easy. Orang kuat easy. Adik keluar Alhamdulillah. Tengok baju. Baju garam nama dia. Siapa nak garam? Ambil sekilo. Boleh buat masak tau. Aduh. Okay kawan-kawan, itu saja video aku pada hari ni. Memang teruk, memang bong. Lama tak kayuh long. Tiba-tiba hari ni Pondo bantai 145 km. Okay kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi di video akan datang.